apakah tempoh run? Bahasa mudah tempoh run ni, kalau dari segi effort tu, lebih kurang dalam 70 ke 80%. Daripada segi kita punya effort, itulah larian yang korang kena patut buat. Dia tak terlampau easy, tak terlampau moderate, tak terlampau macam penat speed tu kan. Dia macam tengah-tengah sikit. Jangan kurang sangat, jangan terlebih sangat. Dia macam tengah-tengah, menghampiri ke rest effort. Apabila korang buat benda ni, korang seakan-akan belajar untuk berlari dalam pace yang menghampiri race. Jadinya korang nak target pace tu senang, korang nak target PB mudah. Itulah namanya tempoh run. Dalam zone tu, antara zone 3, awal-awal macam tu lah, dia macam lower zone 3. Dari segi effort, korang still boleh bercakap, tetapi dia tak terlampau penat. Dia macam bukan termengar sangat gila-gila tau. Korang still boleh bercakap effort korang tu, tapi dalam statement yang sangat-sangat pendek. Masa yang sama, korang berlari laju, menghampiri ke race pace. Jadi untuk buat tempoh run ni, biasanya korang kena ada buat warm up yang betul dan ambil stretching. Lepas tu korang kena buat cooling down yang betul untuk mengelakkan kecederaan. Dia mengajar untuk korang control pace yang betul, menghampiri ke race pace. Itulah tempoh run. Okey, dapat sesuatu? Jumpa lagi next video.